Hai, hari ini saya buat kuih apam gula merah ya. Bahan-bahan dia sangat simple sekali ya. Okey, dia punya sangat-sangat lembut lah. Lepas tu senang untuk dibuat. Okey. Okey, kita ada gula merah 100 gram, daun pandan 2 helai, air 200 ml, secubit garam. Lepas tu gula 1 sudu makan. Lepas tu kita masak sampai dia mendidih macam ni. Lepas tu biarkan. Lepas tu kita buat tepung gandum 140 gram, tepung jagung 30 gram, yeast kita 1/2 sudu. Lepas tu kita tapis ya. Kita tapis tadi bahan yang kita dah masak tadi, air tadi lah kita tuang dengan suam-suam lah, jangan panas sangat air tadi tu. Okey, lepas tu santan 60 ml kita gaul. Okey, kita gaulkan semua biar dia sebati ya. Okey, lepas tu kita diamkan dia. Kita dah gaul macam ni kan, kita biarkan dia. Lepas tu kita tapis, dia jadi macam ni lah. Biarkan dalam masa 30 minit. Okey, biar dia jadi kembang lah. Okey, sementara tu kita sapu sedikit lah acuan tu dengan minyak ya. Sapu dengan minyak sedikit supaya kita punya kuih taklah melekat dekat acuan nanti. Okey, lepas 30 minit kita buka, tengok dah kembang dah. Kita kacau lagi. Lepas tu baru kita letak dekat cawan macam ni lah, supaya senang kita nak simpan dekat acuan nanti. Okey, lepas tu kita simpan. Tadi saya tak ambil habis video tu, saya simpan dekat acuan tu. Okey, lepas tu kita kukus lah. Kita kukus, dah siap kukus macam ni lah. Jadi dia kukus dalam masa 30 minit ya. Kukus dalam masa 30 minit je, ataupun 20 minit macam tu ya. Okey, dah siap cantik kejadiannya. Tui macam tu, lembut ya. Dia punya memang sangat lembut. Saya buat sikit, tak cukup dimakan tadi. Lain kali saya buat lagi lah. Anak-anak suka makan ni, termasuk saya sendirilah suka sangat makan kuih ni, kuih apam ni. Memang sangat sedap dia punya rasa gula merah tu. Okey, bye, selamat mencuba.